Mana ya? Tengok dulu. Duduk kat sana pula. Apa hajat? Ada perkara yang aku nak cakapkan dengan kau, Mama. Apa? Kita kena tunggu. Tak diberi oleh maknya keluar dari rumah. Pasal apa pula? Pak Daik memberitahu ayah aku. Kononnya, dia sedang mengambil kau. Siapa pula yang pada pandai kau? Siapa lagi? Selangkangan angin lah. Sebab itulah mak aku tak boleh kita keluar dari rumah. Kalau begitu, aku nak pergi ke rumah itu untuk menanyakan perkara ini yang sebenarnya. Kau tenangkan aku ya, Intan? Aku tak beranilah, Mama. Ini pun aku keluar dari rumah aku. Kau tenangkan Mama ya, Dek. Saya tak berani kat nanti nak mana. Biar aku pergi ke sana. Jadi kau macam mana? Aku pun nak balik juga. Biar aku balik dulu, Mama. Nak balik. Dia nak jalan juga, nak jalan juga. Mau keluar, naiknya bukan kau. Kak Mawar? Ada apa Kak Mawar? Kakak dengar Isa kena kurung ni. Kak. Sebab itulah kakak datang kemari. Nak tahukan perkara yang sebenarnya. Jelatang dengan ayahnya datang kemari. Dia menuduh Desa mengganggu Kak Mawar. Itulah sebab mak tak bagi Desa keluar. Pandai betul si Jelatang tu buat pesunai. Memang iyalah Kak. Pandai-pandai je si Jelatang tu membuat pesun. Semua. Rupanya kau belum melakukan. Apa kena kau ni? Kenapa kau tak malam aku? Kerana mereka berdua melakukan perkara tak baik. Diam, buka. Kalau saya berdusta dengan Mak Pakut, mengapa si Mawar ada di sini? Mama yang datang kemari. Kenapa anak aku ditangkap? Dua-dua bersalah. Ikut saya ke rumah penghulu. Nanti tidak terbunuh boleh jatuhkan hukuman. Aku tak takut sama penghulu. Anak aku tak salah. Ini betina yang datang sini. Boleh pergi sama penghulu. Jangan tanya pasal. Mari kita pergi sama penghulu. Tuh. Apa pasal? Apa pasal ini datang ramai sekali? Desa dan Mawar melakukan perkara yang tak baik tu. Pasal itu saya menangkap mereka. Anak saya tak salah. Si Mama yang datang rumah saya. Kalau tidak Desa yang membaik, takkan bawa beli tak? Diam. Ini berdua cuba nak mencemarkan nama baik kampung ini ya. Saya tidak melakukan perkara yang tak baik, Datuk.
Hanya si jelatang yang pandai membuat pusing. Jangan kau cuba nak pembohong. Kalau tidak kau bercumbu-cumbuan dengan si Mawar, takkan aku nak menangkap kau. Panggil Rantau kemari. Baik. Mengapa kau melakukan perbuatan yang tak baik ini, Mawar? Bukankah kau masih gadis lagi? Saya tidak melakukan perkara yang tidak baik, Tok. Saya datang ke rumah desa cuma nak bertanyakan kenapa dia kena kurung. Oh, untuk menanya perkara itu jadi kau datang waktu malam ya? Aku yang lebih dulu bakal garam, Mawar. Sekarang kau sudah terang, Tok. Anak saya tak bersalah. Si Mawar yang datang rumah saya dulu. Tidak, Tok. Desa yang bersalah. Boleh jadi dia yang memanggil si Mawar datang. Desa ini harus dihukum sebat dengan 100 dosa, Datuk. Jangan kau mana-mana datang. Pandai pulang kau nak mengajar Tok Pengulu. Aku tak suka mendengar perkataan kau semua. Jangan nak bertengkar di sini. Itu Pak Rantau datang. Rantau, Tok, anak kau kena tangkap basah dengan desa. Apa yang telah kau lakukan, Mawar? Mawar tak ada melakukan apa-apa, Ayah. Kalau kau tak melakukan apa-apa, mengapa kau dibawa kemari? Engkau nak malukan aku, ya? Tidak, Ayah. Mawar tak ada melakukan apa-apa. Percayalah cakap Mawar, Ayah. benar Pak Rantau. Si Mawar tak bersalah. Desa yang memanggilnya. Memang patut desa dihukum. Anak saya tak salah, Tok. Patutnya si Mawar mesti dihukum. Malam-malam datang rumah saya ni, jadi anak saya. Dua-dua didapati salah. Bertepuk tangan sebelah takkan berbunyi. Sekarang begini. Aku mesti nikahkan mereka berdua. Saya tak bersetuju, Tok. Siapa nak menantukan anak dara ganyot ni? Aku tak peduli. Sama ada kau suka atau tidak, hukuman tetap dijalankan. Saya tak setuju di atas hukuman itu. Sepatutnya desa mesti dihukum sebat. Aku penghulu. Aku ada hak menjalankan kuasa aku. Atan? Saya, Tok. Atan? Ada apa, Tok? Pergi panggil Pak Imam datang kemari sekarang juga. Baik, Tok. Tok, saya dan orang saya hendak pulang sekarang juga. Saya tak mau melihat perkahwinan yang hina ini. Kau tak perlu. Ibu bapa mereka yang perlu untuk menjadi wali. Mari semua. Tok, saya nak balik. Dek, mari balik. Nanti dulu, perkara ni belum selesai lagi, Bakung. Selesai tak selesai, aku tak peduli. Mari balik. Kau tak boleh balik, Bakung. Tunggu sampai Pak Imam datang. Biar saya balik, Tok. Saya tak suka anak saya kahwin dengan Semawar ni. Jangan begitu, Bakung. Tak baik. Sekali saya cakap tak suka, tetap saya tak suka. Tinggal, Tok. Bakung. Jemput, naik. Tok, saya balik sekejap. Apa-apa? Saya nak ambilkan baju Mawar, nak serahkan kepadanya. Baiklah. Jangan kau tak datang. Saya datang. Jemput, naik. Tok Pengulu menjatuhkan hukuman tidak bijak. Tangkap kawin. Ini apa hukuman ni? Benar, Datang. Kalau macam itu seolah-olah dia memberangsangkan pemuda-pemudi supaya melakukan perbuatan yang tak senonoh. Ya. Aku pun nak buat seperti desa je, Datang. Nanti ada peluang dapat kawin. Pasal itu, aku ajak kau semua berunding. Sebab aku tak puas hati dengan keputusan Tok Pengulu yang bodoh itu. Jadi, apa yang kau nak buat, Datang? Aku mesti rampas kembali mawar bunga idaman. Dengan jalan apa kau nak rampas dia balik? Dengan jalan tangkap basah juga. Ha, di sini baru aku mau tahu bagaimana hukuman Tok Pengulu itu. Betul. Mari kita balik. Mari. Malo. Oh, Malo. Ada apa, Melati? Pengantin datang. Pengantin mana? Kak Mawar dengan Abang Desa. Itu pun dia datang. Mak, Jangan panggil aku, Mak. Aku tak suka pandang muka kau. Sebelah kaki kau jangan jejak rumah aku tak suka. Bergabut. Bergabut. maafkanlah desa, Mak. Kau jangan minta maaf di sini. Kau fikir bini kau tu cantik? 10 kali muka aku ni cantik. Pergi. Walau tak cantik sekalipun, tetapi menantu Mak juga. Menantu? Kau jangan cakap banyak desa. Pergi. Pergi. Aku tahu kau macam ini. Aku fikir kau kecil-kecil. Aku mati. Ayah.
Apa kau buat datang kemari? Aku tak suka mandang muka kau. Pergi! Maafkanlah Mawar, ayah. Yang sebenarnya Mawar tak bersalah. Tak bersalah? Engkaulah anak yang memalukan orang tua. Dari kecil kau kupelihara. Inikah balasan kau kepadaku? Aku malu, Mawar. Aku malu kepada masyarakat kampung ini. Mawar tak bersalah, ayah. Percayalah perkataan Mawar. Ya, ayah. Sebenarnya kami berdua tak bersalah. Aku tak mau dengar perkataan kau semua. Pergi dari sini. Karena Mawar, ayah. Aku tidak akan memaafkan segala perbuatan yang telah kau lakukan kepadaku. Pergi kau dari sini. Pergi! Sampai hati ayah membuat Mawar begini. Jangan kau panggil aku ayah. Engkaulah pemuda yang merosakkan nama baik aku dalam kampung ini. Janganlah ayah menuduh desa seperti itu. Perkara yang telah berlaku itu semua adalah pesona dari jelatang belaka. Pesona? Aku tak percaya. Jangan kau cuba hendak menegakkan benang basah di sini. Tergama ayah mengeluarkan perkataan yang seperti ini kepada kami. Memang tergama. Ampunkanlah kami, Jangan ayah. kau minta ampun kepadaku. Aku bukan ayah kau. Ayah. Kau bukan anakku. Pergi. 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 Baru puas hati aku. Anak tak berguna. Oh, itu pengantin tangkap basah tu. Memangnya nak kita balik. Balik. Ya, nak tengok pengantin tangkap basah tu, ha? Bang, pengantin tangkap basah. Mana dia? Betul lah. Tangkap basah. Kalau kampung mesti apa Hindu ya. Tapi angkat semua. Datang. Itu Mawar yang terusir. Kawan-kawan semua. Apabila mereka lalu dekat sini, kau orang semua giat dia pengantin tangkap basah. Baiklah. Hei, datang! Kau jangan giat-giat orang tahu. Nanti kau kena tahu. Kalau kau betul berani, mari kita lawan satu sama satu lah. Boleh? Baik. Sudah. Tak guna lawan orang gila ini. Gila? Engkau yang gila, kau yang tangkap basah. Kau yang tangkap basah! Marilah kita duduk di sini dulu. Kemana lagi kita nak pergi, Desa? Orang-orang kampung semua dah benci pada kita. Mawar, berserah sajalah kepada Tuhan. Orang yang benar itu tetap benar juga kesudahannya.
Tetapi